Hai, saya Manja dari Malay Kitchen. Ini ialah puding Solero. Bahan-bahan lebih kurang sama dengan puding Tutti Frutti yang kita buat hari tu, tapi kali ini kelainan dari segi teknik sapuan, filling buah tu. Lebih menarik. Jom masuk dapur. Mula-mula dalam periuk, masukkan 1 tin susu cair. Kemudian, sukat guna tin yang sama ni, masukkan susu segar. 1 tin. Sekarang kita perlukan air. Kita nak masukkan 3 tin air. Sama juga gunakan sukatan tin yang sama. Untuk pemanis, kita tak perlu letakkan gula sebab kita perlukan setengah tin susu pekat. Dah cukup. Okey, sekarang kita nak masukkan tepung kastad. Masukkan 2 sudu besar. Kemudian kita akan masukkan sedikit esen vanila. Lebih kurang 1 sudu kecil. Untuk naikkan lemak tu, kita masukkan sedikit garam. Akhir sekali, bahan penting untuk buat puding atau agar-agar ialah serbuk agar-agar. Yang ni kita gunakan 10 gram. Itu sahaja bahan-bahannya. Kita whisk dan kacau sebati sehingga semua bahan ni nampak larut. Okey, boleh letak atas dapur. Kita buka api sederhana kuat dan masak sehingga adunan puding ni mendidih. Okey, bila kita nampak mendidih dan meruap-ruap tu, kacau sekejap je lagi, boleh tutup api. Kemudian kita biarkan adunan puding kita ni sejuk sekejap. Sementara tu kita bolehlah prepare filling buah. Kat sini Manja ada 3 perisa, kiwi, strawberry dan juga mangga. Kita akan isikan ke semua filling buah ni dalam piping bag. Kita akan pipekan filling buah secara melingkar ataupun membulat sekeliling dinding bekas. Kalau boleh, kita pipekan dengan jarak yang rapat sikit pun tak apa. Sebab kalau jarak sangat nanti, tak rasalah sangat rasa filling buah tu. Okey, sekarang adunan puding yang kita masak tadi pun dah hilang wap panas. Kita boleh terus tuangkan dalam bekas puding yang kita dah letak filling buah ni. Dah siap? Kita akan biarkan puding kita keras sikit. Atau set sepenuhnya pun tak apa. Sebab kita nak pipekan sedikit lagi filling buah di atas permukaan puding. Kita pipekan secara bentuk lingkaran membulat juga. Boleh pilih nak gunakan perisa yang sama atau lain-lain pun boleh. Ikut selera masing-masing. Dah siap? Kita boleh tutup dan masukkan dalam peti sejuk. Tara! Inilah puding Solero yang dah siap. Jom kita taste puding kita. Selain cantik dipandang, tekstur puding memang sangat lembut dan rasa lemak-lemak masam manis sebenarnya gabungan dengan filling buah memang sedap. Bolehlah korang save dan share video ni supaya jika ada jamuan atau tetamu yang nak datang, bolehlah buat nanti. Okeylah, sekian dulu untuk kali ni. Like, komen dan share Malay Kitchen. Jumpa lagi. Bye.